Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan macam mana nak buat software update lah. Okay, first kita kena keluar daripada current MySolar Time 17.094. Okay, kita close dulu. Kemudian kita buka browser. Okay. So saya akan pergi ke kita buka browser, kita download latest version MySolar Time jamsolartv.my update.html ni. Kita akan download sini, download zip file. Okay, download anyway. Okay, kita tunggu sehingga habis download. Okay, kita buka folder. Ini browser kita dah boleh tutup. Okay, ni part yang paling penting bila kita download zip file. Ni sebab kita tak nampak ni, dah ada option ni. Sepatutnya option ni kita view, kita boleh view extension file lah. Lebih mudah untuk kita tahu file tu. Okay, ni file zip file ni, right mouse, extract all. So kita akan extract zip file tu. Ini wajib buat nak kena extract dulu. Dia tak boleh run daripada zip file. So kita dapat ni MySolar Time update. Run MySolar Time update. Okay, dan kita just press enter. So tunggu. Ni dia backup MySolar Time yang lama. Okay, press any key, kita tekan, nanti dia akan copy yang baru. Tadi dia backup yang lama, kemudian dia copy yang baru daripada MySolar Time download tadi ke si MySolar Time lah. Okay. Dan ni sebab ada install antivirus apa semua tu. So kalau ada kita kena allow lah. So more info, run anyway. Okay, dah. Ni kita press enter. So kita akan tunggu dia keluar lah. So mula-mula dia akan keluar demo version. So jangan panik mudah je. Klik dekat logo Kaabah. Kemudian pergi cari bawah sekali, yang last sekali, software update. Kemudian tekan ke Maskini. Yes. Okay, dia bagi kita sukses. Okay, kita move next. So dekat sini kita kekalkan lagi pengkalan data yang lama ni sebab ada lagi sistem-sistem yang lama tu. Sama juga ni 17.09 kan. So kita kena pilih lah. Kalau ni 17.1. So kalau yang 17.9 kita kena ambil yang version 16 punya. Kemudian kita kemas kini. Kalau ada 17.1x tu, dan kita boleh buat 17.1 lah. So ni 17.0, kita ambil V16 punya, kemas kini. Ni dah habis. Okay, kita go next. Kemas kini. Part yang dekat database tadi je yang kena pilih. Okay, bergantung pada sistem lama yang kita install lah. Okay, ni dah habis dan kita boleh tutup. So dia akan hilangkan itulah tadi. Nak user nak buat version baru. Okay, version baru ya, apa yang dia nak tengok dekat sini, klik dekat logo Kaabah. Ni okay, ni Johor punya. Dekat set timer ni kita ada fungsi yang baru. So dia nak pakai fungsi baru ni, surah Al-Mulk dekat last kali sini selepas isyak. So by default dulu kita buat tarawih. So kalau nak tukar dengan surah Al-Mulk, so kita akan tukar di sinilah. Kita akan setiap bulan dan kita akan pilih tajuk, kita kata untuk bacaan Al-Mulk apa semua, dan kita akan tukar dengan skrin yang surah Al-Mulk lah. Okay. So kalau kita tengok sini V17.303. So ini yang lama punya, all okay. So ini gambar slide lah. Okay, ni tak ada masalah. So yang baru punya, so dia ada skrin penuh juga dia pakai. Ini pun tak ada masalah. Okay, so semua all okay lah. So sini pun dah tak ada. Okay, dah siap. Itu je. So bila kita dah siap transfer semua tu, dan kita boleh run balik dalam full screen lah. Okay, dah siap. Mudah je. Okay, sekian. Terima kasih.